Pak Long dengan Eddie adik-beradik sebenarnya. Kalau kau nak tahu, bukan Z. Kau pernah terfikir kenapa orang hari-hari main golf? Ini hari keempat aku dah ni main golf. Aku dah boleh jadi gila. Sebab nak dengar bunyi yang sedap. Bismillah. Bunyi sedap dia macam ni. Berapa? Saya ada sinar untuk break 100. Wow. Jangan gelak yang belakang. Pad 46, Pak Long 48, Am 53. Awak muka siapa? First Soul dah cakap hari ni hari aku. Fortnite perform. Kau pernah terfikir tak kenapa diorang ni semua hari-hari main golf? Walaupun aku baru start main golf dalam 3 bulan kan, aku dapat tahu lah sebab apa. Sebab diorang mencari bunyi yang perfect tu. Lagi satu lah, Quarter Sri Mas ni bagi aku by far favourite course yang aku pernah main. Sebab sebelumnya aku pernah main Bangi, aku pernah main Awana, aku pernah main Quarter Sri Puteri, Melaka. Total 4 courses aku pernah main. By far ni favourite aku. And every person ada preference dia dan ada favourite dia. Sama juga dengan related to trading. Ada orang suka pair currency, GJ, EJ, GJ JPY. Ada yang suka Euro USD, NZ USD. Kalau aku preferably aku lagi suka GJ. But kenapa aku suka trade kat gold? First sebab movement dia volatile sangat compare dengan currency, compare dengan pair lain. And then volatile ni best sebab apa tau? Kau tak perlu tunggu seharian untuk tunggu zone tu atau tunggu price datang ke zone. Kau tak perlu tunggu seminggu, 2 hari, 3 hari. Kalau macam currency kau kena bezakan tau. Currency kau kena tunggu at least 3 hari lah minimum, 2 hari, sehari lah. Kau kena tunggu at least untuk zone tu. Lepas tu zone tu dah masuk, kau kena tunggu confirmation pula. Kau entry pula nak tunggu full TP dalam 2 hari, 3 hari macam tu lebih kurang. Sama juga. Kalau gold, engkau masuk 5 minit, kau boleh tunggu zone tu dalam 5 minit ataupun bawah sejam. Paling lama pun bawah 4 jam. Under 4 hours candle. Faham tak beza dia? So, kalau gold ni, bawah 4 jam price dah boleh masuk zone balik. Kau entry dan full TP boleh under sejam sebab volatile sangat. Teramat-amat laju. Kita dah patah balik ke hole number 10. So, itulah persamaan antara golfer dengan trader. Ni par 5 ni, hole number 10. Par 5. Bismillah. InsyaAllah aku belanja korang bunyi yang dicari-cari oleh semua golfer. Bunyi boh sekali. Macam tu, tapi dia slice sikit tak apa. Pak Long hari ni ada jin sikit. Dia masuk balik dalam fairway. One pure sound driver. Ni one pure sound of iron. Sengham. Ya. Ini aku jadi KD korang. Okay guys, kau nak apa kan? Chip shot aku tak tunjuk tu. Aku tak record. Tapi kan, sekarang ni aku ada satu masalah. Tiap kali aku tak record shot kan, elok je, jadi je. Bila record pula semua hauk lah, apalah. Tengok ni, yang tak record punya shot 3 on. Untuk new golfer baru 3 bulan main, okay kot 3 on. Par 4. Let's go. Bismillah, par. Kau belanja. Slam dunk lah. Dia nak. Oh tak slam dunk tu Kal. So ni 4 par. Bismillah. TaylorMade Spider. Pemberian daripada Kal. Tak apalah, bogey lah. Bogey is good. Sekarang kita kat hole number 14. Tadi aku ada entry ni tau, 183 pips, $888. Kalau kita convert kepada MYR, RM3,621. Account real.